Assalamualaikum guys, Kaizen Wasia. Hari ni kita orang nak gerak pergi Stadium Bukit Jalil. Match day mo Match day. Semangat sikit mo, final ni mo. Memanglah semangat. Yang tak semangatnya sekarang ni hujan ni Standard lah. Lebat ni, kuyup tadi ni. Hujan rahmat. Spender basah ni? Tak. Spender tak basah. So ni guys, korang yang mana nak ke stadium tu, hujan-hujan ni hati-hati sikit lah. Hati-hati memandu, bawa kereta elok-elok. Nanti kita jumpa dekat stadium guys. So aku punya harapan untuk game hari ni, aku dengar tiket parking naik harga tiket mahal. So bila benda dah mahal, kita nak game shock lah kan. Jangan bagi hamba dah. Jangan hamba sudah. Aku pun harap benda yang sama. So kita jumpa dekat stadium nanti guys. Aku nak drive dulu. Ciao. Aduh guys, jam lah guys. Aku dah ikut lekas nak elak jam. Jam juga. Easy kajang jam. Kau tengok, lagi 53 minit baru sampai. Aduh, bertabahlah. Demi final. Baru sampai Seminyi. Aduh. Dalam hutan geng parking. RM20 punya parking ni. Masuk hutan gitu orang dia buatnya. Guys, dah sampai Bukit Jalil. Semua punca dak mok tadi. Punca aku pula. Merata-rata pusing cek parking. Aku suruh adjust abang polis tu. Dia tak adjust. Aku adjust sampai aku reti lah. Dah masuk dalam hutan. Dalam hutan lah parking. RM20. RM20 pula tu. Aku pun tak tahulah guys. Tapi demi final. Demi final. So malam nak ni bagi korang tengok buat final macam mana. Kalau naik motor ni mok jadi apa mok? Memang sepeda basah. Spender basah lencun Okay, so guys, kita dah sampai Bukit Jalil. Aku nak pergi cari tiket dulu. Pakcik tu dah 10 kali call aku tadi. Okay. So kita pergi cari dia dulu. Kita beli tiket, lepas tu kita masuk terus lah. Okay. Mantap. Kita makan kat dalam nanti Alright. Okay guys, kita sambung video kejap lagi. Ciao. Go. Guys, kau nampak guys inilah parahnya. Sembang lebih-lebih, cakap hebat sangat. Baru jalan sikit dah terkedik-kedik. Orang dah 3 batu dah. Dari hutan ke stadium. Aduh. So kita parking dekat dengan LRT guys. Kau kena ingat guys, ini parking bukan biasa-biasa guys. Ini parking RM20 guys. Dalam hutan. So sekarang azan maghrib. Kita nak pergi masuk dulu, cari apa yang patut. Kita jumpa kat dalam sekejap gila guys. Lain macam guys suasana final. Penuh guys. Meriah. Ini 30-40 ribu ada ni guys. Pak. Daripada bawah sampai ke atas kedai. Guys, lapar lah guys. Saya makan dulu guys. Tengok apa yang ada guys. Cari benda nak makan dulu ni. Game lagi sejam nak start ni. Apa ada. Tu guys, haus ni guys. Nak Milo 2? Kecil. Satu RM5. So kita beli 2. Aku satu dak mok satu. Dak mok kalau keluar tadi sangkut. Okay guys, dah masuk guys. Sekarang kita cari tempat duduk dulu. So kita tengok, kita duduk kat tempat JDT guys. Stadium guys. Sekarang dah sampai dalam stadium tau. Aku tak boleh nak buat apa-apa sangat tadi. Kau tahu sebab apa? Sebab rushing. Kau lambat tadi, jam melekat. So sekarang ni kita dah berada kat dalam stadium. Kau boleh tengok. Hari ni kita jadi fan Johor guys. Kita jadi fan Johor guys. Jadi kita nak tengok gyro. Nak tengok gyro Pemain paling diminati siapa? Gyro. Hari ni Abang Jai skor 3. Yakin 4. So kau punya prediction game malam ni berapa? 4-0. Gyro 4 biji. Memang gempak daripada Pasir Gudang Daripada Pasir Gudang. Kau? Prediksi Prediksi aku 3-0. 3-0. Jairo hat-trick ke? Jairo
Dalam segmen apa? Dah Kaizen dah lega siapa dia? Macam mana? Okey. Berapa harga dia? Tengok ada misi sikit. Macam penuh dengan sos dia. Okey kan? Okey layan. Sabar dah start training. Abang bincang tadi. Siapa yang skor tadi tu bang? Dia cakap Hidalgo. Hidalgo. Tapi Dia dah lama tak main bang kan? dah Itu hari pun masuk last minute je. yes, tapi dia cakap Hidalgo. Ah. Abang cakap ini paling tidak pun yang skor ni Jairo boleh skor. Jairo ah? Jairo. Abang Jai 3 biji. Yes. Trik. 3 biji. Jairo 3 Dia dah mandi bunga bang. biji. Dah mandi bunga. So abang predict game ni JDT menang mudah 3-0. 3-0 insya-Allah Okey, mantap bang. Cerita pasal dia. Ini yang kedua. Rizal Zamri siang ini dengan bangganya menunjukkan trofi Piala FA kepada pasukan JDT.
aku geram. Dia boleh pas belakang tu. Dia kau. Kau cakap itu lagi lah, kaki dia tak pedung. Dia dah mandi bunga ke belum tu? Bau aku kutuk dia, kaki tak bedung. Dia pakai kepala pula. Kepala dah dia pakai. Dia dah mandi bunga dah. Malam ni 8-0 lapangan. Kita buat macam mana liga dia bagi. Sekarang minit ke 30. Minit ke 22. Dah 3-0. Okey. 5 lagi. Okey, kita sambung guys, tengok video. Aku jadi dalang. Tengoklah, menyaji gol. Serius ah. Menyaji gol. Bang, dah tak kena abang. Kosong tu dah tak ada. Dia dah skor. Yang penting game shot bang. Okay guys, nanti tengok tu. 3-1 sekarang guys. Kita sambung tengok berapa biji gol kita dapat malam ni. Kita tengok malam ni adakah kita datang Bukit Jalil ni berbaloi ataupun tak? Memang berbaloi lah. Kita pun dah 3 gol. Sekarang ni siapa gol kita sorak je. Kita sorak untuk happy hari ni kita sendiri. Okay guys, sambung. Baru nak layan game shot. Bagi je lah gol tu, satu je pun. Tengok dekat poket pengadil tu ada tali rifa tak? Ada tali rifa tak? Ada. MPM. Abang ni punya prediction masih valid lah. Memang valid lah. Masih valid lagi ya. Tapi prediction aku 3-0 dah. Dah betul lah. Bagi je lah gol tu, satu. Satu ada. Benda lah. Bagi lah satu. Kau punya kam. Dekat apa poket pengadil tu dia tulis pengadil FM ke ataupun FIFA? Kalau FM? Kalau FM tak faham lah. Alah cakap. Sekarang minit 44 lah. Dah 44 lah. So keputusan sekarang 3-0. Masih 3-0. Tapi macam Sabah tak patah semangat tu. Dia segar tu tak geram. Dia cuba attack. Dia shoot tu ada tapi off target lah. Tapi sihat gol. Bukan senang-senang lah. Off target ada 2 lah tadi. Ah. Lepas pada 3 gol tu. So kau rasa kejap lagi akan ada comeback ke ataupun macam mana? Tak tahu lah cakap. Sebab dia pernah buat waktu dekat Semi. Dekat semi. Dia So pernah kau buat. harapkan benda yang sama lah. Kita tak tahu lah. Tapi Rezeki kan dengan tu kan. Tapi majoriti kat sini semua cakap 6-0, 9-0. Yelah macam
macam tadi ada abang cakap seorang satu balik. Seorang satu. Ha. Okay guys. So sekarang dah nak apply. Target lagi berapa? Target second half. Second half. Lagi 2. Jadi dia masuk lagi 2. Lagi 2 biji. 2 biji lah. So menang 5-0 lah. Tak tahu. Yakin lah. Tapi Sabah takkan masuk. Open. Orang macam ni kita nak. Orang macam ni nak. Confident is the key. Yang orang macam ni. Dia nak tembus susah. Ni orang ni. Ha? Prediction second half. 3-0 lagi. 3 lagi. 3 lagi. Kau memang tamak. Kau memang tamak. Nak cuti. Nak cuti. Tak cukup. Nak cuti. Nak cuti. Nak cuti. Kau nak cuti. Nak cuti. 6 cuti 2 hari. Esok kelas. Kalau salah. Okey, faham. Okey, mantap. Okay. Tempo lah, Ren. Tak biarlah. Dah keluar dah. Tapi ref yang buat game ni panas tu. Baik. Tak gol. Jatuh sendiri. Oi! Woi, Kobi, kau buat apa? Good try. Baik papa bola. Tegakkan kebenaran. Bang, sepatah 2 kata bang. Sepatah 2 kata. 4-0 dah. Main keluar mau tahu dia. Bakar suar lagi. Pakai kepala. Adiman. Kau tak semangat ni kau tengok bola ni. Dia jauh dah tahu menang lah. Dah tahu menang. Biasanya ni kalau Selangor lawan Sabah, kita tak tahu siapa menang. Oh, kalau Johor masuk final dah tahu siapa menang kan? Baik Wikin. Mantap Wikin.
Oi. Aku ingat bola dah hilang. Mak, mana lagi 2 biji kau ni, Mak? Ha? Mana lagi 2 biji ni? Ada lagi 2 biji? Ha. Nampak gaya dia macam dah slow kat tempo lah. Dah slow Tempo nampak dah slow. Aha. Kan? Tapi dia masukkan Darren Famin Ceman, mungkin boleh lebih daripada 2. Dah sebab Apek dia dah berat. Dah berat. Dia dah berat. Sekarang Sabah dia tengah menyerang ni. Dia cuba cari sagu api lah. Tapi ingat, dia main 10 orang. Serang tu serang juga. Punca siapa punca? Punca dia. Serang. Tengok, tak tahu lah. Yang baju hijau lah. Yang baju hijau lah. Dia buat spoil tu lah baju hijau. Malah je kau. Sebab bila sebut pasal pengadil ni hati panas. Tapi yang aku tak sangka, Mak, 44 orang baik. Aku expect 20,000 je. Mana datang orang ramai-ramai ni? Itu 40,000, 44 orang tu. Macam cakap apa? Yang halal lah. Halal lah Taibat. Lah ni. Baik bang. 5-0 Puas hati lah. Balik Johor terus puas hati lah. Yang penting Arsenal. Tak lagi. Tak lagi. Apa pen apa? Apa dia tengah cocok. GGMU. Oh, GGMU. Tak. CYYG. YNWA. Puas bang? Seperti yang saya katakan, tambah lagi 2. Tambah lagi 2 Saya tamak. Offer. 310 bang, 310 bang. 310. 310. Mak, 310 mak. 310. Free. Free bang free ambil. Ambil semua. Bekas-bekas sekali. Bagian free bang, bagian free. Okay bang, terima kasih bang. Moga murah rezeki bang. Air free tak ada? Minta lagi. Ada. Air free bang. Ambil. Alhamdulillah murah rezeki. Bang. Ini memang kita saja je jalan ni. Lagi apa free? Ada free tak? Oh tak ada dah. Daripada fans Sabah. Sabar, aku buat sabar. So apa, kecewa ke bang? Sikit lah. Sikit Tak apa bang, tahun depan ada lagi bang. Jumpa lagi Piala Malaysia pun ada lagi. Ada lagi bang. So jangan patah harapan. Apa tagline Sabah bang bagi satu? Batu tetap batu. Okey, mantap bang.
Tengok full time 5-0 JDT menang. So tahniah kepada Johor. Yang dia ke berapa pun aku tak tahu dah. Yang penting Johor cuti untuk Johor cuti esok So untuk fan-fan Sabah, jangan mengalah. Korang boleh cuba lagi. Kita ada lagi Piala Malaysia, ada macam-macam lagi. So yang penting korang dah dapat satu benda yang luar biasa lah. setelah 27 tahun Aha. nak pergi final Piala FA. Lepas tu untuk JDT besok cuti, korang happy-happy lah dulu. Jangan lupa Rabu nanti korang ada game. Ya, Lawan betul. dengan Rabu betul Rabu. Hari Rabu lawan KL City. Okay, untuk korang yang mana baru je singgah dalam korang punya video ni, korang tolong subscribe guys, like, komen dan juga share video kita orang Kaizen Studio. Sampai kita jumpa dalam next video lagi guys. Jangan lupa guys. Assalamualaikum. Ciao. Ada orang? Bye. Yang balik ke Johor, naik bas ke, bawa kereta ke, hati-hati lah memandu. Okay, mantap. Kita jumpa guys next video. Bye-bye. Ciao. Assalamualaikum.